selalunya kita kategorikan between 25 to 40 years old lah. So that one memang our majority. Most of the buyers semua memang daripada lingkungan tu lah. Tapi we notice that usually bila zaman sekarang ni diorang yalah baru grad, dapat kerja, selalunya trend tu lebih menyewa dulu before they purchase lah. But the pemilikan tu masih meningkat lah in a way. That's the trend that kita nampak lah kat belah PKNS. Market pun sekarang ni diorang very price sensitive dan usually affordability tu menjadi satu point besar lah. Dan kalau dalam konteks PKNS, rumah-rumah yang mampu milik selalunya lebih ke arah, selain daripada rumah RSKU, rumah Selangorku tu semua, lebih kepada pangsapuri lah. Because bila landed ni, dari segi kos pun secara teorinya memang akan lagi mahal lah. Dengan kos tanah, kos pembinaan kan. Bila you buat banyak, you boleh jual murah sikit, macam tu lah. Jadi all pangsapuri dengan kondo menjadi diorang punya permintaan lah. Untuk anak muda, untuk orang-orang yang muda, benda ni memang clearly jadi faktor, tetapi tak adalah a deciding factor, because kalau you notice trend dia macam most people prefer public transport adalah untuk menjimatkan masa dan kos. Itu matlamat pertama lah kan. Tapi itu selalunya kenapa saya cakap nombor 2 adalah because secara utama ni adalah tetap balik pada harga. Kos pemilikan tu. Sebab faktor pengangkutan ni macam kos operational kan, you know. So benda tu nak tak nak pun kena juga kan. Tapi kos untuk pemilikan tu tetap jadi poin paling penting lah. So for us dalam 25 hingga 40 tu mewakili at least dalam 60% daripada jumlah penjualan kami. Untuk the past 2 years nampak gaya trend tu macam tu lah. Saya notice dekat Malaysia ni at least pemilikan rumah ni jadi satu simbol. Jadi satu, nak kata simbol status pun tak juga, tapi jadi satu simbol bahawa you dah berjaya lah in a way. Cuma dalam konteks kalau contoh market, especially di luar negara macam dekat UK, US, whereby harga rumah dah makin mahal sangat. Trend dia menunjukkan ke arah penyewaan. Dan itu adalah satu trend yang saya rasa Malaysia pun heading towards that. Cuma tak orang kata apa, tak ketara, betul. So again dalam konteks anak muda, pada saya akan predict bahawa kalau Gen Z zaman sekarang ni dia akan trend lebih menyewa dulu before pemilikan rumah tu akan berlaku lah. Dan ini semua orang kata apa, disebabkan oleh faktor faktor financial lah kan, lifestyle. Orang Gen Z ni dia lebih penting kepada lifestyle, fashion. Jadi rumah ni adalah satu orang kata perkara nombor 2, nombor 3 lah itu. Tapi pada saya personally masih realistik kat Malaysia lah. That becomes a symbol.